Bu, Ya? Bu okey tak? Dari tadi termenung ke? Macam ni lah, Dek. Ibu hari-hari teringat ke abang-abang kau. Dah lah Bu, tak payah fikirlah diorang tu. Biar je lah diorang. Tak nak balik, tak payah balik. Adik pun dah malas nak fikir. Pa, hang pasal apa sedih semacam ni? Ha? Dek, mak hang ni pasal apa? Abang lah gaya. Dah lah ya, ibu ni dari tadi lagi. Rindu abang, rindu abang. Tak tahu apa yang dirindu ni. Jalong tu. Tahu bagi duit je. Bukan kisah apa pasal ibu. Buat apa nak rindu dia? Dek. Jaga sikit mulut kau tu ya, Dek. Kalau bukan sebab alung kau, aku tak boleh nak sara tau hidup kau, Dek. Kalau nak harapkan duit kau, 1 sen pun kau tak bagi. Dah. Jangan duk beletiak. Dah, ikut ibu lah. Tu je lah kerja kau, Dek. Merajuk. Tu je kau reti. Tu nak pergi mana pula tu? Ada kala sampai malam cari rezeki bawa pulang buat orang yang tersayang. Bagi aku duit! Bagi! Takkan ni je! Habis. Hai, apa? Oi, bangun. Aduh, mana ni, weh? Oh, topeng ni kau buat apa ni? Ngompak lagi ke? Kau bangun. Kau cakap aku sekarang. Aduh, kau ni serabut lah.
Serabut lah aku Pek kau ni. Sampai bila kau nak buat macam ni? Kau tak kesian ke kat mak ayah tu kat kampung? Kalau diorang tahu kau buat benda macam ni, kau rasa diorang happy ke dengan kau? Alah, kau ni start dah. Dah tak habis-habis dengan ceramah kau ni dah. Tu, baik aku belah macam ni. Haish. Woi, kau nak pergi mana tu Apek? Dah lah buat kerja macam ni. Aku tahu kau buat kerja apa ni. Kerja tak bagus tu Apek. Benda ni haram kau tahu tak? Lagi-lagi nak raya ni. Aku tahu aku ni tak ada apa. Aku rumah tak ada, kerja tak ada. Aku menumpang je kat rumah kau ni. So, kau ingatlah family kau kat kampung tu. Kau ni serabut lah. Kau ni Allah, aku rasa dia benda tak kena ni. Tak sedap sangat hati. Apa yang jadi belum jadilah. Aku rasa kena balik. Hello, Dik. Along. Kenapa? Along kat mana tu? Ya, aku kena kerja ni. Kenapa? Adik rasa macam nak borak lah dengan Along. Boleh tak? Kau kat mana ni? Boleh tak Along datang dekat Pantai Sirih jap? Tempat biasa boleh. kita. Boleh. Kau tunggu situ jap. Aku datang. Okay, Long. Bye. Bye. Adik. Along. Sihat adik. Sihat. Duduk Along. Kenapa adik? Dah lah Long. Adik ni kan duduk rumah seorang. Ibu duk tanya-tanya adik je. Mana abang? Kenapa asyik tak balik? Abang aku tak nak balik dik. Along aku tak nak balik. Tapi mak aku macam dah tak terima Along je. Baik Along duduk luar belajar. Along nak balik pun rasa salah. Mak aku tak terima Along. Mana? Yelah sebab adik pun dah naik serabut juga. Asyik tanya-tanya je. Habis yang anak dia yang kat rumah ni dia tak tanya. Tak tahulah. Kalau boleh nanti Along baliklah. Adik pun dah rindu Along. Dah lama tak jumpa Along. Mak macam mana kat rumah? Okey tak? Ibu sakit lagi. Setiap minggu ayah bawa dia pergi hospital untuk cek darah. Kalau boleh nanti Along balik lah, tahu. Ayah? Ayah sihat. Ayah lah yang jaga ibu kat rumah. Adik nak jaga pun ibu macam nak tak nak. Apek tu balik tak? Apek adik tak tahu lah. Ya Along kau ni. Ibu call aku. Ya. Hello. Hello, Dek. Loh, ya, ibu nak apa? Dah lah tu, Dek. Merajuk. Baliklah, Dek. Ibu dah masak ni untuk berbuka. Jomlah berbuka sama-sama. Ya, nanti adik balik lah. Ibu tak payahlah risau. Dah pukul berapa ni, Dek? Baliklah. Ya, adik balik. Okey, Ibu tunggu ya. Asal lah? Ibu call. Kenapa? Kalau balik, buka. Weh, kau tak puasa lo? Kau macam tak biasa. Sikit. Dah besar kau tahu lah. Tak payah kau. Ngarut lah. Along, adik balik dulu tau. Ibu dah marah-marah kat rumah. Tapi Along tak nak balik ke? Along balik dulu lah. Duduk aja kau. Jaga ibu dia elok. Tau. Elok. Adik. Selong.
Pa, anak kita mana? Nak berbuka dah ni. Dia masih merajuk dengan saya lah bang. La ilaha illallah. Saya harap nanti dia balik lah berbuka sama-sama. Tak apalah. Kita hidang dululah. Tu dah azan tu. Dah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Tu anak kita dah sampai dah. Buka. Adik, ibu nak minta maaf ni pasal pagi tadi. Pasal apa pula bu? Yang pagi tadi ibu termarah kau tu. Tak ada apa lah bu, adik okey je. Adik, ibu nak pesan. Nanti bila ibu dah tak ada, korang adik-beradik berbaiklah. Selalu balik kampung, jenguk ayah kau ni. Jaga dia sikit. Dan apa pula ibu cakap yang tu? Ibu tu muda lagi, tak adanya lah ibu. Akan pergi dulu. Ibu pesan je. Yelah. Pa, okey tak tu? Minum air. Ibu naik dululah. Nak rehat. Badan ibu tak sihat ni. Okey. Pergilah tidur. Dek! Oh, Dek! Abang dah siap belum tu? Nak pergi semayang raya. Lagi lepas dah siap, mampir kejut mak jap. Jap ya. Dah nak siap ni. Sikit lagi. Ibu? Lah, ibu tak bangun lagi. Dah pukul berapa dah ni? Ibu, bangun ibu. Dah lambat dah ni nak solat pagi raya. Ibu? Ibu! Ayah! Tolong ayah! Awak dek! Mak apa saipau tu? Ya Allah. Sini ya. Awak dek, mak ni kenapa? Tak tahu ya, dia tak bernafas lah mak. Ya Allah. Ni baca. Dek, kau abang dek. Kau anu. Sat. Ibu dah tak ada dong. Sabar dong.
duit? Duit tak ada. Ibu, kamu tak ada. Aku je ibu ada. Oh, kau buat apa kat ibu ni lah? Kau ni asal fikir aku. Kau tu adik tau. Dan kau pun tak ada duit apa semua tu tak ada nak bayar aku duit kan. Jangan sibuk hal aku. Okey aku. Ya Allah, lindungilah anakku di manapun mereka berada, Ya Allah. Aku merindui setiap detik, tetapi aku serahkan segala kepadamu kerana hanya Engkau sebaik-baik penjaga. Jika suatu hari nanti aku sudah tiada, Kau satukanlah anak-anakku, Ya Allah. Kau damaikanlah keluargaku kembali, Ya Allah. Amin. Dan ku harus melepasmu. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bakar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersih